kalau kita menabung RM300 bermula umur 20 tahun dengan platform yang kita boleh dapat dividen sebanyak 9% setahun, pada usia 60 tahun kita akan memiliki 1.4 juta. Dan yang menariknya, fakta yang dikongsikan oleh Tuan Azizi Ali, kalau kita bermula menabung pada usia 30 tahun sebanyak RM300 sebulan, pada usia 60 tahun kita cuma memperoleh sebanyak RM550,000 apabila kita mencecah umur 60 tahun. Maksudnya, kalau kita tak menabung RM300 sebulan dalam tempoh 10 tahun pada usia 20 tahun hinggalah pada usia 30 tahun, kita sebenarnya kerugian sebanyak RM800,000. Dalam arti kata lain, kita habiskan masa kita yang berjumlah RM850,000 apabila kita tak menyimpan langsung. Jadi kalau anda lihat, semakin lambat kita mula menabung, semakin berat untuk kita dapatkan 1 juta sebagai dana persaraan kita yang selesa pada usia 60 tahun akan datang. Jadi pengajarannya, mula menabung di awal usia, paksa diri menabung. Kalau tidak ada duit lebih untuk menabung, kita kena cari kerja yang ekstra untuk menabung at least RM300 sebulan. Semoga bermanfaat, teruskan follow saya.